Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan Vince_Gaming. Okey, jadi korang korang mesti dah lama ke tunggu video-video baru mana? Video baru Vince ni. So hari ni hari yang special pada hari ni, kita akan bermain satu game iaitu Stop Timer. Jadi game Stop Timer ni macam mana? Vince akan lawan dengan seseorang, iaitu bersama dengan siapa geng? Kau cuba tengok sebelah saya. Test mic dulu ke? Kita tengok. Kita bersama dengan mana Hilmister ni? Dengan saya ke? Ya. Ya, dengan saya rupanya. Saya tunggulah nak kata hi ke apa ke kan. Tiba-tiba cakap Okey gang, macam itulah kita bersama dengan Hilmi Stone. Jadi hai semua. So Hilmi Stone, nak tanya dulu lah sebelum kita mulakan Hilmi Stone ni tangan laju ke? Tengok saya punya glove ni. Tengok saya punya glove ni. Oh. Ini bukan sembarang glove tau. Ini glove ni automatic tau. Oh, okey, automatic tekan lah. Okey. Ya. Jadi korang, kalau korang nak tengok keseronokan kita bermain dengan Hilmi Stone pada hari ni, korang jangan lupa tekan button subscribe, like and comment. Jangan lupa macam biasa, komen tu nama korang. Okey, jadi let's go. Okay, so Hilmi Stone, kita tengoklah siapa yang menang hari ni. Kita tengok. Okay, jom. Okay, kita dengan Hilmi Stone dulu. So mana? Saya dulu. Alamak, saya dulu lah geng. Okay. No. Ui. Saya sebenarnya takut tau nak lawan Hilmi Stone ni. Katanya pro. Kita tengok macam mana. Pro. Okay, so siapa start dulu? Putaran 1. Vince start dulu. 8 saat. 8 minit 8 saat. Okay. So Hilmi Stone agak-agak Vince akan dapat tepat-tepat dia. Tahu lah. Tekan lah. Damn! 7.99. Kita tengok Hilmi Stone berapa pula. Kita tengok. Tangan apa tu weh? Aduh. Kejap weh. Kita ni mesti kena ni. Awak. Aduh. Korang rupanya cacat doh. Aduh, okay. Rupanya Vince insyaAllah boleh menang kalahkan Hilmi. Tapi kita tak tahu lagi kan. Ni baru first game kan. Mana tahu dia comeback balik kan. 8 minit lagi. Saya memang lemah lah geng. Game ni geng. Wih, terlebih. Lebih 4 lagi. Lebih 4 tak apa. Kita kasih chance lah. Ini saya rasa sampai 7 kita kena tekan men. Okay, kita tengok Hilmi Stone. 6, 7, pop. Woi. Damn, let's go. 8. Kita tengok. Aduh, tak sampai lagi. Jauh. So you lose. Oh no, dah kalah lah geng. Tengok geng. First game Vince dah menang dah lawan Hilmi Stone. Apa tak lagi nak lawan dengan korang yang lain. Cuba korang komen dekat ruangan komen dekat bawah. Korang macam mana? Korang nak lawan tak dengan Vince nanti? So macam mana ini? Power weh. Jangan lawan dengan dia weh. Dia tipu. Tipu, okey, tak apa Hilmi. Kita lagi sekali main tengok. Okey, jom. Kita kasih lawan lagi sekali. Tangan ni kena betul-betul kena betul-betul Yang dua orang ni buat apa ni? Dia tengah menunggu kita. Diorang tengah tunggu korang praktis dulu, nanti lawan dengan aku. Lawan dengan aku dulu. Lawan dengan viewer boleh lah korang. Dia tak boleh lawan dengan Vince. Tapi mana tahu geng, tiba-tiba dia menang kan. Aduh. So kita tengok Hilmi vs Vince. Round 1. 6 saat. Okay. So 6 saat weh. Tadi 8 saat pun dah tersasul. Ni 6 saat. 5, 6. Tak tekan. Weh, kita ada harapan weh. Tekan doh. Let's go. No, damn. 3, 4, 5. 5.87 men. Wow. Is 98%. Wih,
menang Okey, kita guys, okey, kita okey. menang. Sabar. Game Kita on lah. kita bagi chance, okey. Yang Kita bagi pertama tadi chance. aku bagi chance je tadi tu. Okay, 5, 6, 7, 8. Aduh, awal sangat. Weh, 7.88 weh. Kita Okey, tak tengok, apa, tak kita apa. tengok. Mister berapa geng? Kita Mister kita ni. kita cuba. Sampai Mister, kat tekan, tujuh. tekan, tekan. Tekan, tekan, tekan. Tekan. Sabar. Tekan. Alah! Aduh! Nampaknya kita seri dekat Aduh! sini, okey? So kita Ini ada go orang to kacau final. kita lah, geng. Ini yang rambut biru ni yang kacau kita, geng. Tak pasal-pasal dia pula yang kena. Okay. 3, 4, 5, 6, 7. Weh, Damn! 7! Tapi selesai, geng. 99.14% Aduh, lagi korang. satu round je, geng. Boleh ke, geng? Boleh ke geng Boleh ke? Himistone kalahkan Lebih kita? benar ni, geng. 7 Himistone saat, weh. 6.7. 6.7, 95%. Aduh. Yang bertandakan Viz Kalah, menang untuk weh. game kedua ni. Apa ni Kalah. Imi? Aduh, kalau buat kali kedua, weh. Buat malu je, weh. Okay. Boleh uninstall lah game ni, guys. Sebabkan Viz dah banyak menang kan. Dah 2 kali dah menang. Apa cerita sekarang ni Himistone lawan dengan viewer-viewer kita pula Himistone. Himistone nak lawan yang mana? Kita ada 2 kat sini. Zafran dengan Game On. Ini Game On Tier 1. Mana Game On? Mana Game On? Mana? Nama Roblox dia Game On ni. Mana Game On? Mana Game On? Mr. perasan tak dekat atas saya ada mahkota. Wow. Kiranya ada mahkota lah, weh. Kiranya saya ni king lah. Oh, king lah. Okey. Saya cabar untuk Hilmister pilih lah. Hilmister nak lawan yang mana 2 orang ni? Antara 2 orang. Pilih. Okay, saya pilih yang baju biru ni lah. Baju biru ni. Okey, baik. Sila berada di tempat duduk anda. Kita nak tengok. Kalau Hilmister kalah juga, memang kita ketawakan lah Hilmister. Tapi Hafiz, saya perasan satu benda lah. Ni apa yang besar sangat ni? Ini lagi besar daripada tadi tu. Itu kecil ni, besar ini lagi. Ini macam tempat training ni. Okey, kita tengok. Saya try main. Training. Okey, macam ni. Okey. Kita training dulu. Kita kena test dulu ni. Silap awal-awal kita tak perasan. Hop. Itulah. Okey. Kita cuba lagi. Cepatlah weh, tekan. Aku nak tengok ni. Tak tengok level 2. Weh, tak boleh tengok. Dia tekan sendiri je. Dia sendiri tekan, sendiri tengok. Wah. Ya, betul. So, V pun dah cuba. Kita tengok. Mulai. Okey, jap. Saya. 1, 2, 3, 1. Okey, go. Berapa? Aduh, lagi dia nak 5 saat. Aduh. Okey, pop. 4.71. 94.20%. Wow. Okey, praktis lagi. Nak lawan dengan Fiz, kena praktis. Kena praktis banyak. Ini macam bombak saya. Gunakan bombak. 95% weh. Boleh ke ni? Aduh, boleh ke? 6 saat pula, geng. Kita tengok kedai-kedai je. Kita tengok kedai dulu. 5.22. Aduh, lagi sikit dia. 5% lagi. Boleh keluar rupanya. Ingat boleh main sampai kiamat, geng. Sabar ya. Di tengah apa ni? Tengok kedai-kedai jap. Tengok shopping. Nak tengok apa yang boleh dibeli. Apa yang boleh beli, weh? Ini kalau terjun ni mati, weh. Nak ikut. Bodoh amat. Okey, Himistone. Saya ni sebenarnya tak sabar nak tengok Himistone lawan dengan viewer-viewer ni. Cuba Himistone tunjukkan kehebatan. Sini. Siapa nama ni? Zarit. Ni, siapa nama ni? Zarit Zarit. Zarit. Sini, Zarit. Aduh, bagi chance lah Zarit. Satu game aku menang lah, Zarit. Kenapa tak boleh duduk ni? Yang ni Himistone tak boleh main. Aduh, korang ni lah. Tak boleh main, kenapa? Main yang biasa. Yang ni yang luar biasa. Ini yang luar biasa? Wow, okey. Kejap lagi kita main yang luar biasa pula, ya? Himistone lawan dengan Zarit. Kita tengok. Mari lah. Maya. Berapa saat? Kita tengok. Round 1. Saya dulu. 7 saat, weh. Kita tengok. Hilmi, tekan Hilmi. Jangan. Baru 3 saat. 5, 6, 7.
Wow, Weh, 9.41%. Okey, kita tengok 91%. Zarif pula viewer. Kita Come on, tepuk tangan Zarif, dulu. come on. Tepuk tangan dulu. Alamak, buku kacau weh. Tak nampak weh. Tepi sikit weh, tak nampak. Weh, Ilmi termenang Weh. ni. Weh, menang weh buat kali pertama weh. Aduh. Dia ni. Weh, baru nak uninstall game ni weh. Akhirnya ada keyakinan kembali, geng. Zarif. Apa saat, geng? Tolongkanlah Ilmi tu. Apa saat, geng? Apa saat? 7.87 weh. 98% 98-50% korang bayangkan. Habis lah. Macam mana Zafran nak dapat ni? Memang susah lah cerita dia. Kita tengok. Faham? Weh, menang lagi. Alhamdulillah. Okey, ini easy sangat lah ni. Ini dikira main cheat ke ni, geng? Weh, tak. Ada weh. Menang weh. Main dengan Zarif boleh lah. Main dengan Zarif selalu menang. Ini apa ni? Okay, next. Ni siapa ni? Ni siapa ni nama pula ni? Noob nama dia. Noob ke Game On? Oh, Noob. Memang saya Noob. Okay, main sini. Dia first game. Si Hilmi ni dah mula menang, geng. Dah mula menang dah. Kita kembali, geng. Okay, Game On. Oh, Game On. Wow, kita bermain dengan Game On. Game On betul ke Game On Rewind ni? Tak tahulah. Come on, 6 saat. Tekan. 6 saat. Oh. Weh, power weh, 88 weh. Aduh, mati kita weh. Ilmi sebenarnya telah meremehkan ni tau. Dia saja. 90 weh. Harap-harap dapat lah weh. Awak terlebih pula. Tapi 96 man. Tak, geng. Wow. Ilmi dah belagak, geng. Apa ni? Sabar jap. Kita tengok dulu. Dia dah semakin pro ni. Jap kita pakai apa yang boleh dibeli, geng. Okay. Robot Vin tak banyak. 30%. Apa tu? Ui. Okay. Ui. Okay. Come on. Weh, lagi sikit je weh. Aduh. Itu 96.33 weh. Itu lebih banyak, Ilmi. Weh, menang lagi lah Fiz. Aduh, macam mana ni Fiz? Sebab tak ada kan saing yang kuat sikit ke Fiz? Tengok siapa yang mahkota sekarang ni. Okey lah. Jom lah. Tadi mungkin pertama tadi saya kalah tu sebab tak warm up lagi lah. Ni saya dah warm up dah ni. Kita tengok. Dah habis warm up Tak percaya round yang berapa dah kita main ni? Boleh, tak ada hal, Ilmi. Kita kasih on je, Ilmi. Kasih on. So, okey, putaran pertama. Okey, Fiz dulu, geng. 8 saat. 1 2. Dia sebenarnya ada 3. Ada lah, geng. Hup. Aduh. Tu 97 weh. Aduh. Aku ni macam awal sangat je, geng. 98 weh. Okey, Mosli. Slap. 90. Alhamdulillah. Aduh, lagi satu je. Lagi beza satu, geng. Tak apa. Itu petanda baik untuk Vince. Kuatlah Vince ni, geng. Aku tak boleh lah macam ni, geng. Salah tekan. Damn. Wow. Ini apa dia? Kita, weh. Aduh, sabar jap. Aduh. Kita untuk menang, weh. Alamak, kenapa tiba-tiba tak nampak ni, weh? Aduh. 98. Wow. Sebab tak nampak, kita boleh dapat 98, weh. Aduh. Habis robot aku habis, geng. Aduh. Weh. Apa ni? Ada orang sabotaj ni. Zarif, janganlah sabotaj. 5, 6. Oh, wih, 99.17%. 99. Alamak, kalau kita weh. Kita kena 1%, man. Wih, apa benda dia campak-campak tu? Alamak, terlebih pula, geng. Aduh, kacau lah kita cat-cat tu. Aduh, kalah lagi, geng. Tapi kalah bermaruah, geng. 2-1, geng. 2-1. Kali ni dia boleh comeback 1 tu je. Tapi itulah, macam mana ada tomato dengan
Nampak lah Vin. Ui, gila lah Vin. Okay, so sekarang ni kita akan cuba try lagi satu mode, iaitu mode buta. Mode buta? Ya. Weh, serius Sini. mode buta? Sini, dekat Tadi sini. aku dapat 98 ni, kalau mode buta 99 ni. Okay, kita cuba Ilmi. Okay, Ilmi. Jom. Ini mode buta ni, kita tak boleh nampak Ilmi. Kita kena bayangkan. Okay. Okay, bayangkan. Muka Walid. Bayangkan saya akan menang. Okay, boleh Ilmi. Tak ada masalah. 5 saat. Okay, 5 saat Fiz. 1, 2, Okay, saya nampak Fiz masih pakai spek mata Tak nampak buta 5. lagi. Wih, terlebih. Weh, tiba-tiba hilang jam tu Sampai kita tengok Mr. macam mana pula. Okay, buta. Buta. Dah hilang dah. Tekan Ilmi. Weh. Seronok. Let's dia go. kena- Wah, faham. Dia kena agak-agak. Okey. Timing tu. Timing tu. Okay. Timing tu. 7 saat. Aduh, pedih weh. Kalau dia One, tutup two, 2 minit, mati 3, weh. 4, 5, 6, 7. Allah, Weh, terlebih. lebih. Betul lah weh. 7. Tapi 7.3. Itu. Kita tengok Ilmi kan. Ilmi ni, dia pandai mengira. 3. Tekan. 67. Weh, kita menang sikit weh. Weh, Damn. menang 40. Penentuan, geng. 40%, geng. Weh. Alamak. Okay, last round. Kita boleh. Let's go. Aduh, macam mana ni, geng? Susah lah weh nak kalahkan Vince ni. Power sangat lah weh. Korang cuba Tangan komen geng. kenapa ni? Korang cuba komen dekat bawah. Korang ada tak yang boleh kalahkan Vince selain Hilmi korang? Hilmi macam mana? Saya boleh kata nombor 2 lah. Vin nombor 1 lah, saya nombor 2 lah. Yang lagi 2 ni tak apalah. Anggap macam diorang ni tak ucup lah. So Hilmi, macam mana? Ya. Kita nak try lagi ke mode buta tu kalau Hilmi tak puas hati lagi? Tak apa. Saya okey. Saya memang Okey. dah mengaku diri saya tak apa-apa nak pro. Okey, boleh. Bagilah orang lain pula. Kenapa saya masuk? Silap. Okey, kita kasih viewer pula lawan Vince. Siapa lawan? Masuk je Ni orang lain sesiapa. masuk. Zarif. Kita tengok orang lain pula. Zarif. Okey. So, agak-agak Amy ni. Siapa menang Amy? Mestilah yang ada mahkota. Tanya lagi yang ada mahkota. Tengok yang Ini tak ada Hilmi pun mahkota. Ini Hilmi topi pun cowboy. mengaku. Betul tu. Topi cowboy apa barang? Dia baling, orang kata baling kuda je. 96. Okay. 96. Ayyo, lagi sikit sampai 5 saat weh. Habislah kita cakap Let's banyak. go. 98.00% korang. Tengok. Power. Weh, memang tak boleh menang lah topi cowboy. Kau kena buka topi cowboy kau tu. Buka, kasih buka. Tekan. Salah dia dah pening. Oh. 1-0. Aduh, Zafran. Sudahlah. Zarif. Sorry, Zarif. Ini Zafran. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go, weh. Apa ke benda, geng? Aduh, 88. Memang senang lah kau menang. Ni 60, ni 88, beza 20, geng. Salah siapa? Okey, kita bagi kepala kotak ni, kepala kotak. Kepala kotak Kepala adudu. kotak. Selalu adudu warna hijau, tapi ini adudu warna biru. Itulah. Weh, kepala kotak. Kau buat betul-betul kepala kotak. Aku sokong kau, Kita Aduh. kalahkan Vince ni. Come on. Confirm dia nak kalahkan Vince. Kalahkan Vince tu. 9 saat. Okey. Fokus. 3, 4, 5. Tekan. Aduh, yang kau pergi tekan kenapa? 7. Tunggulah 8. Aduh, 83 je weh. Aduh, matilah. Dapat dekat base api lah kita, guys. Naik. Penang kat dia, guys. 9.67. What? 92.52%. Tengok. Vince boleh menang. Vince memang pro korang. Cheat. Mana ada orang boleh menang banyak kali tu cheat kau. Aduh. Cerita rank mana ada?
Aduh, 11. Aduh, 11 pun okey juga dia tu. Come on. 1, Aduh, apa lagi ada three, kat sini weh? 4, Weh, 5, tak ada apa kat sini. Sini semua banyak meja je geng. 8. Oh, ada 9, kursi 10. bola lah. World Cup pack. Let's Weh. go. Vi menang lagi korang. Apa lagi Weh, menang lagi. Dah lah, tak nak tengok lah. Vi menang je. Okey, kalau kita tak boleh main tekan ni, saya pun baru perasan ni. Apa kata? Apa kata? Kita mengulangi sejarah Obi Roblox Malaysia. Ui. Kat sini, kat sini. Aduh, itu lagi saya lemah. Tadi dah lemah, ni pun lemah. Aduh, memang title atas kepala aku ni noob lah guys. Sampai ke sudah lah noob aku ni. Jom. Nak try ke tak? Okey. Duduk sebelah Boleh dulu. lah. Cepat. Aduh. Oi. Okey. Come on, 1. Okey. Aduh. Hey, kopi koboi bawa saya. Mantap lah kopi koboi. Oi. Rupanya kopi koboi. Oi, mantap weh. Lagi Oi. weh. Oh, jatuh pula. Win satu pun tak lepas. Ya Rabbi. Saja ya kopi koboi tak nak bawa saya. Hop. Apa pasal tu? Ini keyboard punya pasal lah ni. Lag ni. Aduh. Okey geng, macam tu lah untuk kita punya konten hari ni, iaitu kita main game Stop Timer bersama dengan Hilmi Stone yang macam tu lah korang boleh rate lah macam mana Viz lawan dengan Hilmi Stone tadi. Korang rasa Hilmi Stone ni sengaja ke dia buat kalah dengan Viz? Ke sebenarnya dia simpan pro dia tak nak menunjuk. Sebab tu dia bagi chance kat Viz. Betul ke Hilmi? Tak. Susah weh. Korang tak payah main lah weh. Susah ke? Kalau korang nak kata susah ke apa ke, cuba korang tulis kat ruangan komen yang telah disediakan di bawah. Korang kata susah ataupun senang. Okey, jadi korang jangan lupa share and like. Dan jangan lupa benda yang paling penting sekali yang ada dekat YouTube. Kena apa tu Hilmi? kena subscribe. Sebab subscribe tu percuma. Betul korang. Jangan lupa untuk subscribe Viz dan juga Hilmi Stone. Jadi terima kasih juga kepada viewer Vin, iaitu Zafran Gamer dan juga Zarid yang sudi join untuk hari ni. Dan thank you juga lagi sekali untuk Hilmi Stone yang sudi join konten kita pada malam ni. Jadi bye bye semua. Thank you. Bye bye. Bye bye.